Tu sama juga yang komplain customer, aku selalu cakap komplain customer, first komplain ataupun apa yang dia datang, sebab dia datang ke workshop kita, yang tu perlu settlekan dulu. Lepas tu barulah kalau kau jumpa apa yang tak okey dekat kereta dia, baru boleh inform dekat dia balik, tengok boleh pakai lagi ataupun kena tukar segera. Yang tu kau advise customer, sebab customer bukan semua tahu pasal kereta. Dia datang, kalau yang perempuan ke atau yang lelaki yang tak tahu pasal kereta, kau kena inform dia. Tu tugas technician. Sama juga dengan supervisor. Mana boleh suggest dia pakai dulu, boleh pakai dulu, mana yang perlu tukar, kau bagi tahu perlu tukar. Kenapa perlu tukar, customer kena tahu supaya dia faham. Lagi satu, untuk customer masuk dalam bengkel. Sebelum ni aku dah banyak kali cakap, untuk front desk lah. Berapa kali cakap, panggil customer, bila technician panggil customer, tengok bawah kereta dia, apa masalah, tengok kat kereta dia. Lepas tu panggil dia masuk dalam waiting room balik. Takkan kau nak tunggu dia jatuh, tergolek, dia terkena barang, luka, baru nak inform dia tu. Sebab benda tu beresiko. Operasi ni beresiko. Sebab kat kita tak pernah kena, tapi kat Puchong dah pernah kena. Customer tergolek atas lantai licin. So aku tak nak jadi benda tu kat sini. Kau bagi tahu, technician pun sama bagi tahu, bang tak boleh duduk kat sini. Sini ada CCTV, dia cakap. Bos tak bagi duduk belakang. Ada sebab dia lah. Tapi kalau jenis customer keras kepala tu, kau bagi tahu SA, suruh dia handle lah macam mana pun. Tak nak customer duduk tepi kereta, kau orang tengah buat kerja, kalau terpecik minyak ke, coolant panas ke, kena kat dia. So yang tu kau kena tekankan betul-betul, bagi tahu customer, bagi faham dia kenapa tak boleh duduk dekat bay masa kau orang buat kerja.